Bakso bangun tengok api nak jatuh tak muka dah siling ada. Terjun terus. Ke pakai baju dulu, pakai seluar. Terjun dulu ke pakai luar? Terjun dulu. Bila sudah lajang, lepas terbiu dengan TV3. Rasa sejuk-sejuk. Angry Bird. Faham? Baru lagi. Faham? Itulah hari kiamat. Oleh kerana takutnya buah hari kiamat, dah eratkan aurat dah. Faham lagi? Melainkan 4 golongan tidak telanjang. Pertama, para nabi dan para rasul. Ini hadis sahih. Didatangkan nombor 1 baju Nabi Muhammad, pakai baju dari syurga. Lepas tu nabi-nabi yang lain. Faham lagi? Yang kedua, orang yang mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi, sama ada syahid zaman dulu perang Badar, Uhud, Perang zaman sekarang Syria, Lebanon dan sebagainya. Faham? Mati syahid. Yang ketiga, mati dalam ihram, pakai ihram. Yub'asu mulabbiya yaumil qiyamah. Bahkan bukan saja bangun pakai ihram, Nabi kata, bangun di hari kiamat mati dalam ihram, bangun bertalbiyah di padang mahsyar, labbaik Allahumma labbaik. Orang yang mati dalam ihram. Dan yang keempat ni peluang kita. Mana? Kita ada sedekah baju ke orang dalam dunia. Sebab baju yang kita pakai, kita dah boleh pakai kiamat. Nabi kata, akal tu pakot abla itu, wa ma labis tu pakot abna itu. Apa yang kamu makan jadi tahi, apa yang beli bajumu jadi kain buruk. Tapi ma sadaqtum pakot abqa itu. Apa yang kamu sedekah baju ke orang, mu dapat baju tu balik di padang mahsyar. Faham lagi? Jadi mu nak belanja ke nak pakai baju? Nak pakai baju sedekah orang baju. Mu nak pakai baju buruk ke baju baru? Baju buruk, dekah buruk. Biar baru lah kita nak pakai macam-macam. Betul tak? Ni dah nanti cabut dah, nanti cari dah. Tudung kain semayang macam patik sawa, macam kain kisah kaki baru nak bagi korang. Keluar anak tinggal butang atas aja. Luar laki kita, hang boleh pakai 2 bulan, dekah korang. Ni dak luar laki dia, zik cabut. Butang aja. Ayo long, mari. Cik, mau datang panggil. Benda mau datang. Ni nak wish luar, Datuk suruh wish luar. Datuk wish luar. Boleh ke ayo lu kerok masuk jomel. Rupanya ngacing saja dia. Zik cabut dah. Pakai juga dah esok raya pagi-pagi pergi sate rumah Maulong, duduk tinggal. Maulong tengok, dah tu sate bagi 2 ni pula. Tengok, bang gerak atas tanah gitu. Dah. Faham lagi? Ada? Patah ngacing saja ada. Nyanyi gaya lu. Faham? Muncul dah faham baru sate. Balik awal tidur. Dah. Uduk-uduk orang, lipat cabut nak bagi orang, kasut patah tumit nak bagi orang. Betul tak? Berang. Biar mana? Dalam syurga pakaian lagu mana? Allah Rabbi Jasa tanyalah. Dalam dunia comel tu. Dalam dunia ni kita tengok comel tu. Kita sini tak nampak lagi. Sini kalau nak beli pakaian pergi mana? Mesti.